Hai guys, hari ini saya nak share pada anda macam mana nak tukar minyak ATF sekali dengan filter pada Myvi. Untuk buat job ni sangat simple, anda pun boleh buat sendiri kat rumah dengan basic hand tool je, tak banyak yang pakai. Sini kita kan ada soket 14 untuk drain plug, soket 10 untuk screw oil sump, extension pendek dan semestinya ratchet. Tapi disebabkan saya dah ada yang cordless punya, so saya pakai je yang ni, cepat sikit kerja. Selain tunjuk cara buka pasang, mungkin tak ramai yang share dekat luar sana. Salah satu kat depan ni adalah minyak tiruan. So dalam video ni saya nak anda tahu ciri-ciri minyak tiruan macam mana yang patut anda avoid dan dekat mana nak beli minyak ori. Sekejap lagi saya differentiate antara dua ni. Sekarang kita buang dulu minyak and ganti filter yang baru. First of all, kita cok dulu tayar belakang. Tak nak bagi kita bergerak, handbrake mesti kena tarik. Macam Myvi ni dia tak ada cross member macam Proton, so kita kena jack dari tepi. Disebabkan kita nak buka oil sump bawah tu, so saya recommend anda jack tu biar tinggi sikit. Nanti kita nak buat kerja pun senang. Macam biasa, sentiasa support stand kiri kanan untuk safety. And kalau tak ada keperluan, lagi bagus kalau jack ni anda buat dia tahan dekat bawah ni sebagai extra backup. In case kalau stand patah ke, tergelincir ke, benda ni still ada. Sebelum buka drain plug, anda angkat sikit dipstick ni sebab kita nak bagi minyak tu biar dia keluar sebanyak yang boleh. Kalau anda confuse mana satu minyak enjin, mana satu minyak gearbox, konsep dia macam ni, senang je. Yang ni oil sump, tempat takur minyak. Kalau anda tengok, dia duduk sebelah-sebelah dengan oil filter atas ni. So yang ni adalah minyak enjin, tak perlu usik. Jadi ini yang sebetulnya oil sump minyak ATF. Nama pun minyak gearbox, mestilah dia duduk betul-betul dekat bawah gearbox. Ini yang kita nak buka. Dengan menggunakan soket 14, kita buang dulu minyak. And untuk info anda boleh tahu tahap kesihatan gearbox kita masing-masing dengan cara tengok minyak yang keluar ni dia colour apa. Minyak ATF ni dia susah nak hitam sebenarnya walaupun dah sampai mileage. Dia tak sama macam minyak enjin. Kalau minyak tu hitam, itu tanda-tandanya gearbox anda tak berapa nak elok sebabnya hitam tu adalah habuk-habuk besi sebenarnya. Sebaliknya kalau minyak yang keluar tu dia terang, merah, elok je macam ni, maksudnya gearbox anda tu dalam condition yang terbaik. Macam ni yang kita nak. Bila minyak dah keluar habis, kita ikat balik drain plug. Agak-agak je, tak payah kuat sangat. Okey, cukup. Kita proceed buka bolt 10 keliling oil sump sebab dekat dalam tu lah terletaknya filter. Total ada 11 biji bolt kesemuanya. Sekarang kita kiau dia pakai pry bar. Sambil tangan sebelah tu anda tahan. Hati-hati lah sebab dalam tu dia still ada minyak. And slowly kita turunkan oil sump. Auto filter ni tak ada apa-apa pun skru yang ikat dia. So anda just tarik je macam ni. Lepas tu dekat belakang dia ni ada klip plastik. Anda raba-raba sikit buka dia punya lock. Lepas tu kita dah boleh cabut macam biasa. Sekarang kita kena bersihkan sisa gasket. Yang mana pakai gasket kertas macam ni, yang ni tengok nasib. Kadang-kadang dia senang je keluar. Tapi kalau kena yang jenis melekat macam ni, ambil masa anda, kita layan slow-slow. Personally saya sendiri ambil dalam setengah jam macam tu lah. Make sure kita buat ni sampai dia betul-betul bersih. Kalau tak, kita takut dia leaking pula nanti. Anda gosok je pakai kertas pasir yang grade halus punya 1500 sampailah permukaan dia nice and smooth macam ni. Okey, bila dah cuci bersih-bersih apa semua, sekarang kita dah boleh pasang balik. Magnet ni pun sama, bersihkan juga. Kalau anda nak tahu, magnet ni function dia untuk perangkap habuk-habuk besi supaya dia tak naik balik ke gearbox. Benda ni kadang-kadang dia suka hilang tau, lagi-lagi time kita duduk basuh tadi. So, alert, pastikan magnet ni ada dan dalam keadaan yang bersih. Untuk gasket, saya still pakai yang aftermarket sebab kalau ori mahal sangat lah. Tapi setiap 20,000 saya tukar lah sekali dengan minyak. Filter yang baru ni make sure dia datang sekali dengan O-ring. And O-ring ni anda sapu sikit dengan minyak supaya dia seals dengan lebih baik. Lepas tu anda tekan masuk je sampai dia lock. Okey, cantik.
Kita proceed pasang balik osam. Masa nak telungkup ni anda tengok dulu betul-betul Jangan sampai gasket dia terlipat. Gam tak boleh letak. Mula-mula kita pulas dulu pakai tangan sebab kita nak pastikan setiap bolt tu dia masuk straight. Tapi let's say lah, kalau ketat, anda jangan paksa takut dia boleh cross straight ataupun mungkin lubang gasket tu dia dah lari sikit. Kalau jadi macam tu, anda buka, check balik. Dan untuk kesemua bolt 10 keliling ni, anda ikat je pakai kekuatan sebelah tangan cukup secara silang-seli. Jangan kuat sangat. Tapi kalau nak lagi perfect, saya akan pakai torque wrench dan akan torquekan kepada 8 foot-pound. Bila dah siap pasang apa semua, kita alihkan stand dan turunkan kereta sepenuhnya. Alright, masa yang dinanti-nantikan, dekat sini saya dah tulis siap-siap ori dengan yang fake bagi anda senang tengok. First impression yang terlintas dekat kepala anda mesti colour stiker kan. Original colour dia pudar, fake punya colour dia lebih sharp. Salah dan tak valid. Yang fake ni kalau di stok lama ataupun selalu kena matahari pun sama juga. Dia akan pudar juga stiker dia. Sama juga macam yang ori. Kalau di stok baru, anda simpan je dalam kotak, tak kena cahaya matahari, dia punya colour stiker dia pun akan maintain terang. Jadi colour stiker ni tak valid untuk kita tengok. Okey, beza dia kat sini. Kalau yang ori, biji yang banyak-banyak ni, dia berbentuk hexagon 6 bucu. Lepas tu dia punya bucu dia pun tajam dan jelas kelihatan. Kalau yang fake pula, dia masih lagi bentuk hexagon, tapi dia punya bucu ni dia tak berapa nak sharp macam yang ori tadi tau. Kalau kita sekali imbas kita tengok kan, kita macam bentuk bulat pun ada. So sini saya comparekan sebelah-sebelah bagi anda senang tengok. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau yang original, anda boleh tengok dia punya benteng dekat tulisan Pro 2 ni kita nampak dengan lebih kemas. Yang bergerutu tu jangan tengok. Tapi anda tengok benteng pagar luar dia tu nampak lebih organised dan sharp. Kalau yang fake, dia cuma ada menggerutu tu saja, tapi pagar luar dia tu macam tak berapa nak ada. Anda boleh bezakan tak? Yang ketiga, anda tengok bawah botol dia ni. Kalau yang original, tulisan ataupun logo dia ni kurus sikit berbanding dengan yang fake. Paling ketara anda tengok huruf S yang ni Kalau original dia kecil sikit. Kalau yang tiruan ni huruf S ni dia macam gemuk sikit. Lagi satu, kalau yang original, level minyak ni dia bersambung sampai ke bawah. Tapi kalau yang fake punya, dia tutup habis macam ni. Dari side belakang, kalau yang original, tulisan Pro 2 ni kita boleh baca dengan jelas. Lepas tu pagar luar ni pun sharp dan tajam. Tapi kalau yang fake punya, tulisan Pro 2 ni dia seakan-akan macam pudar gemuk-gemuk sikit dia punya font dia. Lepas tu dia punya pagar ni pun tak berapa nak nampak kemas sangat. Ini perbezaan yang kelima. Yang keenam, kalau yang original, dia punya printing dekat bawah ni, dia punya dot kecil-kecil kan. Dia lebih halus lah. Okay, manakala kalau yang tiruan punya, dia punya dot ni, dia macam besar sikit dia punya pixel dia tu. Lepas tu dia punya colour pun lagi pekat. And then, macam lagi senang lah untuk dikikis. Yang ketujuh, kalau anda tengok betul-betul, finishing botol yang original ni kita nampak dia licin dan smooth. Tapi kalau yang tiruan pula, finishing dia ni macam agak kasar dan berjerawat sikit, macam menggerutu sikit. Saya tak tahulah anda nampak ke tak kan. Tapi kalau anda teliti betul-betul, memang ada beza. Yang ke-8, kalau yang original, anda akan nampak dia punya tulisan Pro 2 dekat cap ni, dia nampak macam tak berapa nak terang sangat. Seolah-olah macam dia dah serap dengan plastik tu. Tapi kalau yang tiruan punya, dia punya printing ni kita nampak sangat dia macam liquid paper. Lepas tu kalau anda toreh-toreh pun dia macam senang tertanggal. Yang ke-9, kalau yang original, tulisan dekat seal cap dia ni kita nampak dia lebih pekat dan sharp. Tapi kalau yang tiruan punya tulisan dia agak macam tak berapa nak jelas, dia kabur sikit. Ni yang ori. Nampak tak perbezaan antara dua ni? Yang ke-10, kalau yang fake punya, seals dia ni kita nampak macam kertas yang nipis. Manakala kalau yang original pula, dia si kertas. Tapi saya boleh rasakan dia macam kenyal sikit. Bila saya picit pun bunyi tu tak ada. Nampak tak? Kualiti dia tak sama. Last kali, seals yang ori ni susah sikit kita nak tebuk. Kena hayun banyak kali baru boleh.
Manakala kalau yang tiruan pula, anda tengok sekali hayun je dah koyak. Dari segi color, tekstur dengan bau, yang ni saya tak tahu nak bezakan mana satu ori, mana satu tiruan. Sebab nampak memang serupa. Bau dia sama, color dia sama, rasa kelikatan dia tu pun sama. So, setakat ni je lah perbezaan yang saya nampak. In future, kalau dia orang boleh tiru sebiji-sebiji, yang tu saya tak tahu. Kalau anda takut terbeli minyak tiruan, tak tahu nak beli kat mana, anda beli je dari Mountain King. Senang, confirm 100% original. Link nanti saya letak kat bawah. Okey, sekarang kita isi balik minyak. Macam Myvi first model ni, dia pakai ngam-ngam 3 liter cukup. Maksudnya 3 botol tu anda tuang je bagi habis. Alright, lepas tu kita masuk balik dia punya dipstick. Last kali, sebelum anda gerak, anda start engine, main dulu gear. Setiap kedudukan ni anda biarkan dulu dalam 5 saat macam tu. Dekat D 5 saat, gear 2, gear 3, dekat R, dekat P, semua tu kita tunggu 5 saat baru boleh pakai kereta. Okey, masa test drive, apa yang anda kena buat adalah anda bawa biar speed tu lebih 60 ke atas. Anda ronda-ronda lah dalam 10-15 minit macam tu. Lepas tu anda parking atas jalan yang rata. Enjin jangan matikan dan kedudukan gear hanya pada end sahaja. Lepas tu inilah masa yang paling sesuai untuk kita cek level minyak tadi sama ada dia cukup ataupun tak. Macam yang saya cakap tadi, Myvi ni dia ngam-ngam pakai 3 liter. So anda boleh tengok level minyak ni dia elok je duduk dekat paras hot. Titik yang paling atas ni. Kalau kurang, anda tambah je lah. Alright. So, kita masuk balik dipstick. Kalau anda nak dapatkan minyak ori, anda tekan je link dekat bawah. Alright. Saya harap perkongsian ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.